حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا الخضر عليه السلام بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الحاج عبد الغني بن حاج يحيى رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kau soal yang satu deh kalau kita jawab ya. Mandi kerana lepas memandikan mayat. Situ deh. Oh, habis dah kan? Oh, habis dah. Masuk tayamum dah. Baik. Tayamum dan syarat-syaratnya. Syarat-syarat tayamum. Masuk bab tayamum ni. Ganti daripada wudu. Jadi tayamum ni bukan orang panggil apa? Ibadat yang ditujukan dengan dia. Hanya dia panggil apa? Ganti badal daripada wudu. Baik. Tayamum dan syarat-syaratnya. Syarat-syarat tayamum. Dia tulis 17. Bermula perkataan tayamum itu asal makna tayamum tu qasak. Qasak ni artinya sengaja. Sengaja makna tuju hati, sedar hati. Itu dah. Al-qasdu dia panggil kan. Tuju hati, sedar hati. Dua gapo. Itu makna asal dari segi bahasa tu. Firman Tuhan, firman Allah Ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Apa arti wala tayammamu? Jangan kita kata jangan tayammum dah. Janganlah kamu sengaja tuju qasad al-khabitha. Kepada dia tak tegak tu kita. Itu juga boleh. Al-khabitha ni mana harta yang buruk, yang keji. Itu juga dia apa sengaja, lepas sengaja tu juga boleh kita jawab saya tak. Oh, pilih. Okey, tinggal je jatuh layer. For me tak ada gambar dia tu biha gitu. Pilih. Pilih deh. Pilih. Janganlah kamu sengaja pilih yang mana harta yang hudu-hudu. Al-khabith tu dia terjemah daripada al-khabith tu, yang keji-keji, yang buruk-buruk. Minhu daripadanya, ay minal mal, daripada harta kamu. Tunfikuna, untuk kalian belanja kepada orang lain. Mana kalian nak sedekah, nak infak, nak bui pada orang lain. Jangan duk pilih hudu-hudu. Macam ramai duk jual semua buat ada dah. Nanti basi dulu baru nak pergi ke budak tahfiz. Allah, budak tahfiz masuk hospital. Cari-cari dah. Pagi-pagi ni ya kata jangan duk pergi lagi. Hak ni nak cari titik dulu.
Cari tak ada orang beli. Tak pun sikit orang beli bak dia dah. Siapa betul nak basi dah ni? Tak boleh ni. Dia sedekah ke budak tahfiz dia budak tahfiz. Budak tahfiz pun sukalah dia nya. Alhamdulillah tak ada masak, ada nasi lemak. Bedah nasi lemak. Nah, hak basi. Tu slow. Esok pakai hospital belaka, cari beret belaka. Tu jangan buat gitu dah. Kita nak sedekah tu sedekah hak molek lah. Mana kita masuk suku dah. Kita masuk asing dah. Ni hak nak buat sedekah. Tu baru juga tapi buat sedekah. Jangan orang panggil hak nak sedekah tu duk nanti basi dulu. Tu habis tu. Hak kerja tu. Tak apa duit hak kolak masuk dalam tabung sejik dah. Duit seria hak soyok 3-4 seletik dah ada situ. Baru tu punya bopak ramah gitu pun. Dah lah duit seria, soyok pula. Payah ramah pula buat dah tabung. Tu bagi-bagi hobi belaka tu. Angin tu buat belanja lagi tu dah. Tu kejinyaknya kok bendahari. Tak ada pasal-pasal burung gagi bank nak tukar duit hak soyok. Parking penuh. Nak tukar sekian aja kena parking 50 riyal. Kena ramai. Tak ada pasal-pasal dah. Semua-semua bagi menyusahkan belaka tu. Habis itu. Itu asal makna orang panggil tayamum tu ialah khosak. 7 dia panggil dah. 7 nak pilih. Ya lah kata. Sengaja sengeling. Tu sengaja tu sengeling hak tu lah tu. Sengaja sengeling pisau. Pilih. Tu sedar khabar diri nak sesuatu tu. Yalah tu. Itu pada doa asal. Jadi pakai makna tayamum tu dengan makna doa tu. Bukan jangan tayamum. Namun gibah wala tayammamul khabitha. Jangan kamu tayamum akan bukan makna tayamum pada syarak mana iaitu isalut turab ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin dah. Biniyatin makhsusatin lagi akal. Ini dengan mana tayamum pada bahasa. Jadi sebab tu asal makna pada bahasa Arab qasdu. Apa qasdu? Sengaja, sengeling, no, sedar, khabar diri, khabar hati. Nak gapo? Itu. Habis situ. Dan maknanya makna tayamum pada syarak pula. Pada syarak ni pada istilah fiqh lah. Bila sebut tayamum tu tak payah dah makna tu dah. Makna saat ni tu. Ni sudah jadi orang panggil istilah fiqh dah. Maknanya apa? Iaitu menempuh. Menempuh, betul? Menempuh. Tak ada ming dah. Menempuh debu tanah ke muka. Yang ni disampaikan debu tersebut ke muka. Tepuk debu tanah tu bukan tepuk muka. Tepuk gitu ni. Tepuk debu tanah. Ada orang panggil rupa apa? An-naklu. Pindah tanah dah. Tepuk debu tanah untuk disampaikan kepadamu muka dan dua tangan untuk disampaikan kepada dua tangan. Sebab apa? Ganti daripada wudu. Satu, kerana tak boleh nak sempurna wudu misalnya, atau tak boleh nak wudu lasem. Kalau kita kata tak boleh sempurna wudu tu, boleh lagi wudu. Mana tempat-tempat anggota wudu boleh kena air tu? Ada sebahagian. Ada sebahagian lain tak boleh kena air lah. Misal kata kita kata tangan dia sebelah kiri balut. Balut kabi atau balut sekerak tak? Maka kena tayamum tak? Kena tayamum tak? Tapi bukan tayamum selalu. Lepas tu wuduk dulu. Ambil air semaya. Basuh muka. Tangan kanan boleh kena air. Kena dulu air. Lepas tu balut tadi sekat mana? Tangan kiri. Kalau kita kata sekat ni balut dah. Setengah lengan. Setengah hari boleh kena air tak? Boleh kena air. Basuh dulu kat mana boleh kena air. Lepas tu tayamum dulu. Jangan rugi sapu kepala. Sebab wuduk tu wajib tertib dah. Tak boleh kita nak pindah sapu kepala basuh kaki selagi mana anggota kita sedang basuh ni tak boleh sempurna pada basuh helai. Lepas tu tak boleh nak sempurna basuh helai, kena ganti dengan tayamum. Mana? Tepuk debu tanah. Muka, tangan sampai siku, tangan sampai siku. Berak. Itu tayamum tu. Lama kita tepuk debu tanah atas goni.
Berat. Sebut tayamum tu ingat, muka dan dua tangan sampai siku. Tu ya. Ya ganti wuduk keseluruhan wuduk ke, setengah wuduk tak sempurna ke, atau mandi ganti daripada mandi ke, tangan muka tangan sampai siku ya. Bukan ganti mandi tu duduk goling atas debu tanah, bukan. Dia kata ganti bagi mandi wajib. Mandi wajib seluruh tubuh kena air. Ganti dia kena goling atas debu lah. Dah pun ambil debu pung keling jadi dah. Bung. Dah keling pun syiah dah tu. Bung. Hai bukan. Muka dan tangan sampai ke sini. Ada lagi tu duduk benih dia dah. Dia kata tayamum muka. Ya dah tayamum muka dah ganti ni ke? Ya dah ganti ni. Tayamum muka tangan sampai siku. Bukan suruh tayamum sini. Namun dia kata balut sini. Lepak debu sini. Hei bukan. Memang lah tu. Dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat dia lah. Dengan syarat-syarat tertentu. Dia tulis angka 1 dah. Dalil tu sandaran. Ada dah angka 1 bawah tu dah. Halu lah tulis dia ni. Apa kedek tahu. Sandarannya, mana sandaran ni dalilnya firman Allah Ta'ala. Mana? Wa in kuntum marda. Patu hingga selalu deh. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka hendak menujulah oleh kalian akan tanah yang baik. Mana? Tanah yang mempunyai debu yang tayyiban, yang bersih, yang suci. Tu. Bagaimana telah lepas di bahagian bab bersuci. Ada dah disebut dulu deh. Bab suci dulu dah. Tu tak apalah. Tu dalil dia tu. Fatayammamu dah. Kalau lagi tarak ni kata syara'an, pada syaraknya tayamum fi syara'i, pada syarak isalut turabi, menyampaikan debu tanah. Menyampaikan tanah yang mana debu tanah, hubar fit turab lah. Sebut tempat tapi nak kelakuan yang ada pada tempat. Apa debu? Isalut turabi, menyampaikan tanah, ini debu yang ada pada tanah. Dia tak boleh debu lain lah, debu tepung tak boleh. Kata tak ada lah debu tanah. Lepas tu dia pun buka almari dapur, dia ada tepung. Nah, tepung debu lah. Ada debu tak? Boleh tak dia guna untuk ni? Tak boleh. Sa'idan, mesti orang panggil turab, mesti tanah. Tapi tanah pun tak ada raka. Tak boleh raka. Mana tanah tak ada debu dah. Dia kena ada debu. Hubar fit turab. Mana isalut turab, isalul hubar fit turab, menyampaikan debu tanah. Sebut tanah tapi nak debu. Sebab apa? Sebab takut kita kata boleh debu-debu lain. Debu kabuk, debu apa? Debu tepung susu, debu tepung gandum. Hei, tak boleh lah tu. Tak jadi tayamum tu. Debu bedak. Bedak berdebu tak? Dia kata guna debu bedak lah. Wangi sikit. Nah, lepas kata bedak putih. Dia kena debu tak? Tanah. Tapi bukan orang panggil tanah semata-mata, tak ada debu, tak boleh. Ghubar fit turab. Isalut turab, isalul ghubar fit turab. Mana? Menyampaikan tanah, menyampaikan debu pada tanah. Tu ilal wajhi, menyampai tu ilal wajhi, kepada wajah. Wal yadaini, dan dua tangan. Yang ni ilal marafiqaini lah, hingga kepada dua siku dah. Tu. Min ayyi makanin, daripada mana-mana tempat. Tanah mana-mana pun tak apa belaka tu dah. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang tertentu. Dengan niat tertentu. Habis. Itu dah lagi tarak sebut.
Baik, adalah syarat meluluskan seorang itu bertayamum 6 perkara. Syarat yang nak mengesahkan seorang itu boleh tayamum ganti daripada wuduk tu 6 perkara. Kalian ni tu 7 dah. Tak apa, kita baca Jawi dulu, lepas tu kita tengok mana arah dia kan. Pertama, ada uzur dengan sebab musafir, yakni dengan sebab di dalam perjalanan musafir. Tapi musafir mana? Musafir yang bukan maksiat bis safari lah. Bukan musafir kerana nak pergi buat maksiat, tapi maksiat tu kalau berlaku pun di dalam musafir tanpa dengan niat, dia panggil maksiat fis safari tu boleh. Rukhsah syarak tu masih boleh digunakan kalau maksiatun fis safari. Kalau maksiatun bis safari itu ar-rukhsatu la tunatu bil maksiat. Maksiat tidak boleh digunakan dengan perkara-perkara yang berhubung kait dengan maksiat. Mana yang musafir tu tujuan nak pergi buat maksiat, tu maka musafir dia tu tak boleh rukhsah, termasuk tayamum tak boleh. Tu. Atau sakit, atau sakit. Notah tu dah. Maksudnya apa yang nak ayat sini ni? Maksud daripada perkataan dia ada uzur dengan sebab musafir atau sakit. Syarat membolehkan seseorang itu bertayamum mahu ada 2 sebab. Mahu lagi ada 2 sebab. Pertama, tiada air sama ada dalam perjalanan atau dalam kampung. Tak ada air sama ada dalam perjalanan dalam musafir atau dalam kampung ketika mana bermukim. Itu dah. Lepas tu disebut khah musafir. Kerana biasa dalam masa itu, dalam masa musafir itu payah nak dapat air. Macam kita dalam perjalanan, payah nak kadang-kadang nak dapat air dah. Tu kalau lalu jalan biasa, kalau highway pun nak tunggu ke arah NA tu jauh lagi arah NA, masa tengah-tengah duduk jalan tu payah ke nak dapat air tu. Jadi ghalib saja tu orang panggil sebut dalam masa musafir, tak semestinya dalam musafir. Dalam masa bermukim tak musafir pun boleh tak ada air ni. Dari nak murak dia, maksud yang dia kehendak ni ialah tak ada air lah. Gitu yang nak sebut dah. Tak ada air. Lepas tu disebut khah musafir tu kan apa? Kerana biasa, ghalib, kebiasaan dalam masa itu, dalam masa musafir itu payah nak dapat air. Ini kalau kita khoyak ke musafir zaman dulu lah ni. Musafir zaman tak ada kereta, tak ada RNA. Memang payah lah. Sebab musafir tu orang panggil hijau masyaqqah. Al-masyaqqah tu tajlibut taisir. Kepayahan tu mengheretkan kepada kemudahan. Sebab tu dapat rukhsah syarak tu musafir ni. Dapat rukhsah syarak dah. Antara rukhsah selain daripada jamak qasar ke apa musafir 2 marhalah tu kan. Selain daripada jamak qasar ke apa? Iaitu boleh tayamum jika tidak didapati air dalam perjalanan. Gitu. Base itu. Tapi bukan nak maksudnya semata-mata musafir, bukan. Boleh saja orang tu tak musafir, duduk di kampung dia, duduk bermukim di rumah dia, tak ada berjalan ke mana-mana, tak ada air. Jadi murak dia baik kecek gini selalu senang. Pertama, ada uzur dengan sebab ketiadaan air. Baru tak pening sikit kan? Ni disebut sebab musafir dalam perjalanan ni. Sebenarnya murak dia kehendak dengan sebab tak ada air. Lepas tu apa sebut musafir dalam perjalanan tu? Sebab kelakuan musafir tu ghalibnya payah nak jumpa air. Jadi maksud dia kehendaknya ialah sebab tak ada air. Disebut benda hak ghalib. Ghalib payah nak jumpa air ialah ketika mana musafir. Bukan mesti kena musafir tu barulah orang panggil boleh tayamum, bukan. Bermukim pun boleh tayamum. Syaratnya ialah tak ada air. Jadi nak sebenarnya ialah tak ada air.
Cuma kecek belah ni sebut atas kelakuan ghalib. Ghalib payah nak jumpa air, kebiasaan hak payah nak jumpa air ni ialah kelakuan musafir. Gitu maksud dia nak kandang. Oh gitu. Jadi sahaja nak kecek panjang. Nah, kalau kecek pendek gini apa ke dia? Pertama, ada uzur dengan sebab ketiadaan air. Atau ada air tetapi terteguh kerana umpama sakit. Pendek lagi. Nah. Itu lagi tidak. Tu. Habis itu. Mana dalam kita Arab tak ada sebut ni. Dia panggil asbab ni dah. Asbabut tayammum, bermula sebab-sebab bagi tayammum. Dia kata salah satu ialah 3. Satu, faqdul ma'i, lupu air, tak ada air. Wal maradi, atau ada air tapi sakit, terteguh daripada menggunakan air. Yang 3, wal ihtiyaju ilaihi, atau berhajat kepada air tersebut li'atashi hayawanin muhtaramin, kerana dahaga menata yang dihormati. Ada air tapi air itu digunakan untuk minum merek. Kalau guna ambil air semaya, jawabnya mati lepas ni nah. Tak boleh minum air, dahaga mati. Ada dia sebutlah ni dah. Tu. Kemudian dia kata awalan. Yang pertama faqdul ma', lupu air. Lupu air ni ada 2. Lagu mana? Air al-ajzu an isti'malil ma', lemah daripada menggunakan air. Itu imma li faqdihi hissan, sama ada lupu air, hilang air secara hissi, secara panca indera, memang kita cari tak ada jumpa air. Au li faqdihi syar'an, atau lupu air ni mana lemah daripada menggunakan air ni secara syarak. Air tu ada. Dua telaga ada air. Sekolah swimming pool ada air tak? Lepas tu mana tak boleh ambil wudu. Syarak tegah daripada guna air dengan sebab ada penyakit gap-gap macam-macam tu dah. Tengok. Ada lagi tarak kata. Satu, al-faqdul hissi, bermula lupu air secara hissi lah ke mana? Bi alla yajidal ma', dengan bahawa tidak mendapatilah ia akan air. Bi alla yajidal ma'a bil kulliyati ba'dal bahthi anhu, dengan bahawa tidak mendapati, tidak menjumpailah seorang itu akan air dengan secara kulliyah, dengan secara umum, selepas daripada cari daripada air tu dah. Dia cari air ni kawasan dia gini, jarak mana lah, Mopah ke Terengganu dia cari air. Tidak sampai gitu dah. Dia di mana suara kita laung didengari dalam suara hak slow sangat. Dia suara orang hak sederhana, hak sedar-sedar lah. Yang sedang-sedang saja. Tu. Cari suara hak sedar-sedar saja. Cuba nepik dalam suara. Jangan senyap lah kau, jangan. Biar dengar, biar. Jadi suara tu nepik. Nepik. Dah. Dengar lagi. Pergi jauh. Siapa tak dengar tu? Siapa mana orang tak dengar tu suara orang yang nepi tu? Ambil tali aci, ukur. Bahaya juga tu. Berapa meter dah. Artinya tak jauh mana lah. Tak jauh mana. Orang duduk bising kita nepi. Jauh mana boleh dengar? Jangan guna telefon. Walkie-talkie tak jadi. Tu jauh lagi lah boleh dengar walkie-talkie dah. Dengar direct link tau. Jadi kita duduk dekat ni. Dengar. Oi. Siapa satu tahap? Tak dengar tak? Siapa situ? Kita ambil tali haji tu ukur. Tak sampai sekilo. Tak sampai. Tu tepat kita wajib tolak air dah. Maka tak dia dapati air keliling tu.
Tu cari lagi tu dah. Kalau kita arah ni tak ada dobit berapa kilometer ada? Ada tak? Bahsurih lah. Marahilul bahsi anil ma. Oh, ada ni. Oh, ada. Dia kata gini, marahilul bahsi anil ma. Marhalah cari air ni arba'atu arba'. Satu al-bahsu fi rahli. Cari air dalam masa perjalanan. Idza kana musafir. Apabila adalah ia seorang itu ialah seorang musafir. Kasayyaratihi, seperti dalam kereta dia, seperti musafir dengan kereta. Fa idza lam yaji, maka apabila tidak mendapati ia seorang akan air. Tu. Fa yabhasu fi rifqatihi. Maka hendak bahas, mana bahas tu untuk tanya, cari. Fi rifqatihi, pada teman dia. Tu tak. Pada kawan dia. Satu, saing dia. Summa, kemudian saing dia tak ada juga. Al-bahsu, tutup bahas cari air. Fi haddil ghauthi, pada hak ghaus. Ghaus ni apa? Boleh minta tolong lah tak? Minta tolong melau hak tadi ghaus ni hak la bihaisu lawis taghasa ashabahu sami'un nida'ahu wa aghasuhu. Ada dah. Setengah kata wa ba'duhum birami sam, dengan panah. Sejauh mana panah tu gipat, itulah jarak wajib cari air. Ni yang kedua. Summal bahsu fi haddil ghaus, pada hak minta tolong, mana menepik tadi. Apa? Tolong. Menepik itu dah. Dalam suasana hirup-pirup. Yajibu, wajib dalam kita Arab sebut. Iza lam yatayaqqanil faqdu, apabila tidak yakinlah oleh luput air. Ada ni air ni, kena cari ni. Ada. Wajib apa? Bi an tayaqqanal ma' awit tawahhamahu, dengan bahawa yakin ia akan air tu luput, atau perasan kata luput. Kena cari. Idza lam yatayaqqanil faqdu, apabila tidak yakinlah oleh luput air. Lagu mana tak yakin? Bi an tayaqqanal ma', dengan bahawa yakin ada air tapi kena cari. Au tawahhamahu, ada wahai kata ada air tu, kena pergi tuju tempat tu. Lagu mana nak pergi tuju? Jarak sama mana? Masafatu, bermula jaraknya. Masafah dia dah. Jarak dia ni 300 zira, 300 hasta. Bersama berapa? 150 meteran takriban. 150 meter. 1 meter tali aci juga tak? 50 meter. Bukan kilometer, meter. Betul tak? Tak ada jauh dia. Dekat dia. Kalau orang biasa tali ukur baju tu, dia tahu kan? Meter tu tak? Bukan kilometer. Kalau 150 kilometer, Kuala Lumpur Terengganu dia lah dah. Kata 50 lah. Terengganu Kelantan lah. Terengganu KL Ipoh lah. Nah, ada kilometer, meteran takriban. 150 meteran takriban. 300 zirak ni. 300 hasta bersama dengan 150 meter takrib. Takrib ni berlebih kurang lah. Lebih kurang sikit apa. Tu qadar tu. Lagu mana? Wa qaddarahu ba'du, dan mengqadar, mengandailah akan jarak tersebut oleh sebagian ulama, bihaisu, dengan sekira-kira. Lawis tarasa ashabahu, jikalau meminta tolong seorang akan kawannya, sami'u nida'ahu, nescaya mendengar ia kawan akan seruannya, wa aghasu, dan menolong ia akan dia. Wa ba'duhum, kata setengah, wa dhabit gini, bi ramyatis sahmi, dengan lontaran panah. Panah di sampai mana jatuh, itulah qadar wajib tuntut air. Kalau kita tak yakin tak ada air, dengan bahawa ada air ni. Nah, atau wahai kata ada air kok, depan tu
Cari kadar mana? 150 meter lebih kurang. Tu gitu dah. Summal bahsu fi haddil qurbi. Haddil qurbi pula harkat. Lagu mana harkat? Yani yajibu iza tayaqqana al-faqdu. Wajib apabila seorang tu yakin dah tak ada air. Wajib cari juga. Berkata tak ada air ni, tak usah cari lah. Tak wajib cari. Tapi lebih dekat lagi. Masafah hadiahnya berapa ni? Toke 9,000 zirah. Tadi 300 zirah dia. Kena cari juga. Jauh dia tu lebih jauh sikit daripada hak tadi. Gitu deh. Tambah lagi. Tadi 300 zirah, ni 900 zirah. Mailun wa nisfun takriban. Mana kalau kilometer. Kalau meter ke dalam berapa? 300 lebih lah. Nah, 300 meter takrib. Tu. Jadi panjang pula. Kalau dia yakin kata lupu air. Berapa? 550 meter. Setengah kilo. Kalau 900 hasta. Ini 900 kau 9,000. Rasa titik lebih ni kau. 9,000 zirah. Gini, wa qaddarahu, dan telah mentakdir membuat andaian akan jarak tu ba'duhum oleh setengah ulama bil masyi sa'atan, dengan berjalan sejam. Tu. Sejam illa ruba'an. Tak sampai sejam. Malaikat apa ni kita tak faham lah yang kecek ni. Illa ruba'an. Sejam malaikat pak. Malaikat pak apa? Malaikat pak minit. Wa qaddarahu ba'duhum, dan telah membuat takdir, membuat andaian akan jarak tersebut oleh sebagian ulama bil masyi sa'atan, dengan perjalanan sejam. Sa'atan ni sejam lah. Tu illa ruba'an. Sejam malaikat pak. Apa maksud dia sejam malaikat pak ni? Tolak pak gitu. Tolak pak minit. Jadi berapa? Lebih kurang 56 minit. Nah, 56 minit. Jalan selama 56 minit tu sama dengan jarak berapa tadi? 500 meter. 550 meter. Gitu. Jauh tak? Siapa sejauh? Macam tak logik lah pula. 10 minit ya dah. Saatan ni sejam. Okey, seminit. Kalau seminit tak logik juga. Tak. Jalan seminit. Setengah kilo. Kalau berjalan mana apa kau tak? 10 minit. Dalam 10 minit. Ni kata bil masyi sa'atan illa ruba'an. Apa maksud ni? Tahir. Ayat aku tak ada nak tengok kitab pun. Jadi pada pagi lagi nak tengok kitab dan tolong. Apa ya? 1/4 jam. Sejam bagi 4 10 minit
15 minit. Betul gitu, betul. Tengok mana tu? Mereka mana? Molekmu. Betul tak ni? Oi. Betul tak? Sejam bagi 4. Sejam bahagi 4. 1/4. Ruba'an 1/4 ada. Sejam Melaka 4. Mana 1/4? Sejam bagi 4 gitu. Sejam bahagi 4. Kalau sejam bagi 4 berapa jadi? Sejam bagi 4. 15 minit logik tak? Tu Kak. Logik. 15 minit. Betul lah tu. Mujur ada. Baik, habis itu. Wa qaddarahu ba'dhum, dan telah mentakdir akan qadar masa jarak oleh sebagian ulama tu bil masyi sa'atan illa ruba'an, dengan perjalanan sejam melainkan 1/4. Maknanya sejam bahagi 1/4. Jadi 15 minit. Jadi jarak perjalanan 15 minit. Itulah orang panggil hak dekat. Hak dekat ni maksudnya apabila wajib apabila yakin kata tak ada air. Hak tadi tidak yakin tak ada air dah. Hak tadi yajibu idza lam yatayaqqanil faqdu. Wajib apabila tidak yakin luput air. Hak ni pula wajib apabila yakin luput air. Kena jalan selama 15 minit tak? Untuk cari air. Bukan jalan tempat tu lah, jalan ke depan, ke kanan, ke kiri tu dalam jarak 15 minit. Tu berapa tadi? 550 meter. Betul? 550 meter dah. 50 meter. Logik itu 550 meter jalan dalam masa 10 minit. 15 minit. Logik tu tak? Meter. Bersama hasta berapa? 900 ke 9,000? 900 dah. Tu logik. Saya rasa kita tak salah ni. Dia titik ada apa? 3 titik. 9 tak. 3 titik. 9,000 apa? 0. Jadi rasa macam tak logik pula. Lebih titik tu rasa. Tadi 300 0. 300 0 sama dengan 150 meter kan? Jadi tambah lagi lah 2 kali lagi 300 tambah lagi 300 jadi 900. Memang sabar lah 500 meter tu. Pas jalan pun dah sabar 15 minit lebih kurang lah takriban. Tu jarak cari air pada hak hampir, mana hak yang wajib apabila kita yakin tak ada air. Gitu dah. Habis itu. Summal bahsu fi haddil bu'di. Pada hak jauh pula dah. Mana la yajibu talabul ma'i fihi. Tidak wajib mencari air padanya. Pada hak jauh. Wa in tayaqqanahu, jika sekali pun yakin ia. Yakin ke apa? Yakin ada air, tapi jauh. Hak dia jauh. Mana hak jauh? Masafatuhu, bermula jarak jauh tu mazada ala hadil qurbi. Lebih daripada 550 meter tadi. Lebih daripada 15 minit jalan ke depan tu. Nampak tak? Lebih daripada 900 0. Itu hak jauh tu. Hak jauh. Bila lebih daripada tu, tak wajib dah cari air. Tak? Tu. Sekali pun yakin ke apa? Yakin ada air. Ada air ni lebih daripada 900 hasta, 550 meter, 15 minit jalan ni, ada air ni. Tak wajib dah. Tak wajib cari dah. Itu dia panggil haddul bu'di. Jarak jauh dah tu. Jarak jauh dah. Jadi cukup setakat tu ya. Wajib cari air. Lebih pada tu tak wajib dah. Lebih daripada 550 meter, lebih daripada 900 0, lebih daripada 15 minit jalan, tak wajib dah cari air. Terus boleh tayamum. Dia panggil
haddul bu'di, hak jauh dah tu. La yajibu talabul ma'i fihi, tak wajib tuntut air dah pada hak jauh. Mana hak jauh? Jarak dianya mazada ala haddil qurbi, jarak yang lebih di atas hak dekat tadi. Jadi hak dekat tadi 15 minit jalan 550 meter 900 zero. Lebih daripada tu tak wajib dah cari air. Nampak betul tak? Jadi wajib cari air hak tu lah. Hak 900 zero. 550 meter. 15 minit jalan ke depan dah. Lebih daripada tu hak jauh dah dipanggil. Bawa cari, ambil saya. Sekalipun ada nu yakin ada air tu. Kita kata kita duduk kat Damansara tu. Air dia mau telefon ada tempat ustaz. Telefon dah. Ustaz, ada air pun tak? Ada. Tak wajib dah pergi. Ustaz kata pergi pon tak? Tak wajib. Dia duduk sini. Nah, tayang mu. Gitu jauh lah tu. Kalau pergi juga agak lebih daripada hak dekat, hak jauh. La yajibu talabul ma', tak wajib. Nah, la yajibu talabul ma'i fih, tak wajib tutup air. Tanya boleh. Kalau sini ke Masjid Kuning tu, kalau kata Masjid Kuning ada air, Sini ke Masjid Kuning, jauh dah tu. jauh tak? Lebih daripada 15 minit tu. 1 kilo. Yes. Lebih daripada hak dekat dah tu. Mana? 550 meter, 15 minit berjalan. Mudah tak syarak? Mudah nak syarak. Nak mudah. Walaupun boleh pergi tak? Walaupun boleh pergi. Walaupun boleh pergi, tak ada masalah. Nak pergi boleh ya. Tapi tak wajib dah. Tak wajib. Nak yang cerita tak wajib. Kalau kita nak pergi, gilah. Maknanya, kalau nak pergi juga situ, gilah. Tapi tak wajib. Nak tayamum pun boleh dah masa tu. Boleh dah nak tayamum. Sebab apa? Sebab air yang didapati itu lebih daripada jarak dekat haddul qurbi lebih. Mana? Haddul bu'di lah. Jarak yang jauh lah. Mana jarak jauh? Lebih daripada 550 meter ni. Lebih daripada 15 minit jalan. Tu nak ceritanya tak wajib. Kita nak pergi juga, gilah. Lama kata tak boleh pergi. Kadang-kadang ada juga hak makan kismis paru. Tak boleh pergi ke apa-apa ke dia nya. Zaman ni kan start motor mudah dah, kereta ada. Gila sih. Orang yang kata tak wajib nak start motor kereta, mungkin lah. Tak ada siapa dia lagi. Tapi nak ayatnya wajib tak? Tak wajib. Nak tayamum boleh tak? Boleh lah. Gitu dah. Nak ayat kata tak wajib. Tak wajib pergi, tak wajib cari dah air dah. Sebab lebih daripada hak dekat, iaitu hak jauh dah tu. Hak jauh dah. Waktu saya kata di kampus dia, Masjid Kuning ke sini ni. Nah, jauh dah tu. Walaupun sama-sama kota Damansar. Habis itu. Jadi ada berapa hak tu? Ada berapa hak ni? Ada 4 dah. Martabat cari air ni ada 4. Cari air ketika musafir dengan bawa, dia tanya saya dia, ada air tak? Tak ada. Saya sama musafir dah. Ada. Boleh dah. Nak tayamum. Tanya saya musafir, ada air tak? Ada air? Tak ada. Boleh dah. Itu hak musafir. Hak dalam perjalanan dah. Al-bahsu fir rahli. Idza kana musafiran. Kemudian cari air pada hak minta tolong. Mana? Apabila tak yakin lupa air. Dengan bahawa yakin ada air. Ataupun wahai kata ada air. Maka jaraknya ialah 500 pula dah. 300 hasta bersamaan dengan 150 meter dah. 150 meter. Lebih kurang berapa minit jalan tu? Kalau pergi 150 meter. 150. 5 minit 5 minit lebih kurang lah. 5 minit jalan. Ataupun qadar dia sebagaimana disebut oleh sebagian ulama, kita nepik dalam suasana hok hiruk-piruk, setakat mana suara kita dengar. Minta tolong dengan saya. Tolong. Nepik tolong dalam suasana hiruk-piruk ni. Setakat mana hok didengar oleh saya kita dan dia boleh mari tolong kita, itulah orang panggil hak wajib cari air. Ataupun setengah dengan panahan. Tak jauh. Itu haddul ghaus dipanggil dah. Hak minta tolong.
Mana hak minta tolong? Wajib cari air apabila tak yakin lupu air. Dengan bahawa yakin ada air atau waham, perasa kata ada air. Jadi hak setara tu je. Wajib cari air. Yang ketiga, cari air pada hak dekat. Ni apabila yakin lupu ni. Yakin lupu air. Jadi ikhtiar lebih lagi. Cari lagi dah. Yang ni apa? 15 minit berjalan ke depan. Atau 550 meter. Nah, jarak dia. 900 zirah. Lebih daripada tu dia panggil haddul mu'di. Tak wajib dah cari air. Nak gigi lah, tapi tak wajib dah. Boleh tak tayamum? Boleh lah. Gitu nak cerita situ. Habis situ. Ada lagi tak ni? Ada lagi ni. Lepas tu syarat wajib tutup air, bahas air, tanya air. Dia kata gini, syurutu wujubi talabil ma'i wal bahsi anhu anil ma'. Berapa syarat wajib cari air dan tanya tentang air ni ada ke tak, demo ada air dah ada. Iza kana fil haddil ghaus, apabila adalah seorang itu pada hak ghaus. Hak ghaus tadi hak wajib cari air apabila dia tak yakin lupu air dah. Fayushtaratu, maka disyaratkan iza tawahamal ma' fihi, bila dia perasa kata ada air pada tempat tersebut. Syaratnya apa? Al-amnu 'ala nafsi. Bukan amnu dah. Al-amnu. Aman di atas diri dia. Jadi dia nak pergi ke tempat tu tak ada bahaya ke apa. Tak ada ada rimah pada sini. Tak ada. Ada perampok, tak ada. Syaratnya aman. Aman di atas diri. Wal a'dha. Dan atas anggota badan dia. Kalau pergi situ sampai cabut kaki tak boleh kan? Itu dah. Kena kerak tangan ke tak boleh kan? Wal mali, aman harta dia. Jangan dia pergi situ harta sini musnah. Nah, dia pergi jalan lebih kurang 5 minit pergi cari air tadi kan? Tu pergi cari air 5 minit cari air. Balik-balik tengok kereta yang hilang dah tak boleh tu, tak boleh. Tak aman daripada binasa harta dah. Tu. Wal ikhtisasatil muhtaramati. Dan aman di atas ke binatang yang ketentuan dengan hormat. Mana? Kalbil muallim dah. Muallami ke muallimi dah. Sudah. Kalbil muallimi. Tak kira muallim. Anjing mengajar. Anjing sakit. Mana anjing tak backing lah. Wa khurujil waktu, dan keluar waktu. Aman daripada keluar waktu. Jadi kalau tak aman di atas diri dia, mana bahaya diri dia, anggota badan dia dan harta dia, tu. Dan tak aman daripada keluar waktu, maka tak wajib juga cari air dah. Wa amma idza tayaqqana al-ma' fihi, dan ada pun apabila yakinlah air itu ada pada tempat tersebut, fayushtaratu ma sabaqa, maka disyaratkan pada terlalu, illa melainkan amna 'alal mali alladhi yajibu badluhu li thamanil ma'i, melainkan hak tak wajib syarat dianya ialah aman di atas harta yang wajib oleh menghabiskan di harta untuk harga beli air, wa 'ala ikhtisasi, dan di atas binatang-binatang yang ketentuan dengan hormat dah, wa khurujil waqti, dan keluar daripada waktu. Kalau yakin air ada pada tempat tersebut, hanya 2 syarat saja untuk wajib cari air. Mana? Aman di atas diri dan anggota. Adapun aman di atas harta tak syarat. Sebab nanti harta dia memang kena belanja juga untuk beli air lah. Habis itu, wa iza kana fil haddil qurbi, dan apabila adalah seorang itu pada hak yang dekat. Hak dekat ni tadi yakin lupa air dah. Fayushtaratu, maka disyaratkan al-amnu 'ala nafsi wal a'dha'i, aman sentosa di atas diri dan anggota badan, wal mali, dan harta,
wal ikhtisasatil lati yahtajuha, dan binatang-binatang yang dia berhajat akan dia. Binatang yang dia nak guna untuk buat bajak ke dah. Nak minum air juga tu. Dia kena amal belaka tu. Fayushtaratul amnu 'alal mali, dan wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan akan aman di atas harta. Harta mana? Allazi yajibu bazluhu, yang wajib boleh menghabiskan dia harta lisamanil ma'i, untuk harga air. Kalau ada orang jual air, jalan 15 minit tak sampai, ada orang jual air. Tanya berapa ya air ni? Airnya kata 2 ya setengah je. Masih lagi harga misir tu. Harga yang seumpama dia panggil dah. Harga standard. Wajib beli tu. Wajib beli tu. Kalau dia kata berapa air ni? 500 botol. Gila lah. Lebih mahal pada DC lagi lah. Tak payah beli, tak wajib lah. Sebab bukan harga misi. Jadi tak disyaratkan aman di atas harta yang wajib menghabisi akan harta tu untuk beli harga air. Kalau ada orang jual air lah. Wa ammal amnu, dan ada pun bermula aman ala khurujil waktu, di atas keluar waktu, fayushtaratu, maka disyaratkan juga. Bila? In kanat tayammumu, jika adalah tayamum tersebut yughna 'anil qada, diterkayakan daripada qada. Gitu dah. Lagu mana? Bi an tayammama fil mahallil ghalibi fihi faqdul ma, dengan bahawa tayamum seorang pada tempat yang ghalib padanya tak ada air. Tempat hak main tak ada air, kebanyakan air dia dah. Kita kata sini dalam 12 bulan, 8 bulan, 9 bulan tak ada air. Hanya 3 bulan, 4 bulan je ada air tempat ni. Dia panggil tempat yang ghalib tak ada air. Tempat lagu ni tak wajib qada dah. Bila tak wajib qada, tu terkaya daripada qada, tak wajib qada bila dia tayamum, maka aman daripada keluar waktu, disyaratkan untuk wajib cari air pada hak yang dekat. Tu gitu-gitu. Sekali lagi, wa ammal amnu, dan ada pun bermula aman ala khurujil waktu, syarat aman keluar daripada waktu, fayushtaratu, maka disyaratkan aman daripada keluar waktu bila? In kanat tayammumu, jika adalah tayamum dia seorang itu yughna 'anil qada, tak berhajat daripada qada. Lagu mana tak berhajat, tak perlu qada dah. Sebab gini, tayamum ni kena qada dah. Kalau orang panggil bukan semestinya kena qada. Kena qada, tengok pula syarat-syarat dia. Kalau tak kena syarat, kena qada. Tu dah. Seperti dia panggil kita tayamum pada ghalib tempat ada air. Tempat ni 12 bulan, 11 bulan ada air. Sebulan tak ada air. Jadi 11 bulan tu boleh dah dia nak sipai air tu dah. Dia tahu dah tempat ni 11 bulan ada air. Sebulan tak ada air. Tiba-tiba lagu tak sipai air. Siapa bulan masuk tak ada air? Tak ada pasal-pasal tayamum. Tayamum dia tu wajib kena qada. Sebab apa? Sebab dia tayamum pada tempat yang ghalib ada air. Tu. Hak ni pula. Dia tayamum tempat ghalib tak ada air. 12 bulan tu, 8 bulan, 9 bulan tak ada air. Ada air kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan ada air kan? Tak menentu. Jadi orang panggil tempat hak dia duduk tu tempat ghalib tak ada air. Maka tayamum pada tempat hak ghalib, kebanyakan ghalib mana kebanyakan hari tak ada air ni, tak wajib qada. Tak wajib qada. Sebab dia kata bi an tayammama fil mahallil ghalibi fihi faqdul ma, dengan bahawa tayamum seorang pada tempat yang ghalib padanya pada tempat tu luput air, maka disyaratkan wajib cari air pada hak yang hampir tu, disyaratkan aman daripada keluar waktu. Tu kalau keluar waktu tak boleh. Tak boleh syarat, tak wajib cari lah. Tu wajib tayamum selalu dah lah. Habis itu. Dia kata fa iza tayammama fil mahallil ladzi yaghlibu fihi wujudul ma,
yughlabu fihi wujudul ma'i. Maka apabila tayamum seorang pada tempat yang ghalib padanya tempat tu ada air. Teman kalau hadari seperti di hadari ini mana tidak musafir fala yushtaratul amnu, maka tidak disyaratkan aman ala khurujil waqti. Tak disyarat. Keluar waktu pun wajib. Fayatlubul ma' wa in kharajal waqt. Wajib cari air sekali pun keluar waktu. Tu tempat hak ghalib ada air. Tak disyaratkan aman keluar daripada waktu dah. Wajib dia kena cari air hak yang dekat tadi. Sekali pun keluar waktu. Habis itu. Itu kalau tempat yang ghalib ada air. Kalau tempat yang ghalib tak ada air, tak disyarat ke syarat ni. Tak disyarat. Perak. Dia kedok tak tahu tu. Habis itulah. Kemudian kedua daripada berapa dia? 6 perkara. Dia tulis sini syarat dia. Tak apalah syarat sebab dia campur habis dah ni. Tu. Masuk waktu sembahyang dengan yakin. Sebab dia termasuk tayamum ni taharah darurah kan ni. Ganti bagi wuduk ganti bagi mandi. Maka dia kena masuk waktu sembahyang dulu dengan yakin. Dia tak boleh nak tayamum dulu dah. Waktu tu masuk lagi siap-siap dah tayamum. Tu. Dari itu, dari itu. Dari mana dari itu? Maka oleh kerana kata syarat yang kedua ni ialah mesti yakin masuk waktu, tidak sah ni bagi tafriq lah ni. Nescaya tidak sah, maka tidak sah lah oleh tayamum bagi orang yang syak. Lagu mana syak? Adakah sudah masuk waktu atau belum? Yang ni belum masuk waktu, tak boleh dah. Mesti kena yakin kata masuk waktu. Tu. Ada tak sini sebut? Yakin masuk waktu. Ada. Syartus sadis. Kerana kita arah ni asyartus sadis, syarat yang keenam ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Bahawa adalah tayamum tu kemudian daripada masuk waktu. Sebab apa? Li'anna tayammuma taharatun daruratun. Taharatu daruratun. Ialah taharah yang darurah. Li'anna tayammuma, karena bahawa tayamum ni taharah darurah. Wala darurata qabla dukhulil waqti. Dan tidak ada jenis darurat sebelum daripada masuk waktu. Tu dah. Dia kena cari air dulu. Jangan tunggu tayamum lah. Tu. Masuk waktu, dia kena cari air dulu. Lepas cari air sebagaimana yang disebut tadi, hak-hak yang disebut tadi, barulah boleh dia tayamum. Kena yakin masuk waktu. Tak boleh orang panggil syok. Masuk ke tak lagi waktu, masuk ke tak lagi tayamum dulu tak boleh tu. Sekalipun kebetulan sudah masuk waktu dalam kitab jari tu. Tu royah dah. Sekalipun sudah dia tayamum, dia pun tanya sekali lagi, masuk tak ada lagi masuk. Beres tak ada lagi. Tak boleh tayamum balik sekali lagi. Sebab apa? Sebab tayamum tadi dia buat ketika mana syok masuk waktu ke tak masuk waktu lagi dah. Tak boleh gitu lah. Dia kena yakin. Supaya semaya ke lah. Semaya tak boleh kalau kita tak tahu syarat sah semaya, yakin masuk waktu dah. Tak boleh bangun tidur ambil semaya. Sudah main zuhur, dia pun tanya, sudah semaya saya dia pun tanya, zuhur masuk lagi? Masuk tadi ya. Alhamdulillah kalau apa mai lagi. Bukan dah alhamdulillah, na'udzubillah lah. Dia semaya ni tak ada tanya lagi orang masuk waktu kau dah. Duk seko-seko masuk duk kuk tu syok. Masuk kuk semaya dulu Sudah maya baru tanya, masuk lagi zuhur. Tadi lagi. Okey kepala bapak ya. Maya ke lagi. Sebab apa? Tak ada duk okey lah. Sebab orang semaya tadi duk syok. Lepas maya baru tanya, baru yakin masuk waktu dah. Tak boleh. Supaya kau ni masuk lagi waktu tu biar tayamum dulu lepas tayamum dah. Sudah tayamum dia bertanya, masuk lagi waktu. Tadi lagi waktu tu masuk. Beres apa tayamum saya? Sebab tadi dia duk syok masuk ke tak masuk waktu. Mesti dengan yakin masuk waktu. Habis. Tu. Ketiga, mencari air lebih dahulu daripada tayamum. Lebih dahulu daripada tayamum.
di mana tempat ia berada. Ayyi makanin. Dari kawan-kawannya, ini kalau musafir. Dan keliling tempat itu yang diagakkan ada air sejauh sampai didengar suara menjerit. Tadi dia panggil apa ni? Dia panggil dia tadi tempat al-bahsul ma' fi haddil ghaus. Dia panggil dah. Tu. Tempat yang diagak ada air. Sebab tak yakin luput air. Sebab tu tempat tu yang diagakkan ada air. Sejauh mana dia wajib cari tu? Sampai didengar suara menjerit. Suara minta tolong. Tolong! Dalam suasana hirup-pirup. Bukan dalam suasana senyap. Memang jauh lagi lah bunyinya. Itu habis itu dah. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula lah ke tempat uzur memakai air. Air ada, tapi nak guna tak boleh. Ni dia panggil apa dia ni? Dia panggil faqdus syar'i. Nah, luput bangsa syarak. Mana? Wajadal ma' walakin tu khafal marqa min isti'mali atau yahtaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin atau wajadahu yuba'u bi aksara min thamanil misli. Air ada, tapi untuk kegunaan dahaga. Air ada, tapi orang jual tu mahal doa. Sebotol kecil tu 300, sebotol besar 500, besar gelek 1000. Sedap lah. Nah, tu tak tu air ada, tapi seperti hukum tak ada ada air. Wallahu a'lam lagi. Sambung semula lah. Keempat, uzur memakai air. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajili wa ajili ma 'alimtu min wa ma lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika min wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyuka Muhammad. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma ta'lamna wa farjina sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.